Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Pengerusi Tetap, terima kasih Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, Presiden, Naib Presiden, ahli-ahli Majlis Tinggi, perwakilan pemerhati yang saya muliakan. Berenam Anwar Ibrahim. Rumah do. Ek di Cerotokun dan ek lagi di Jabatan di Kuala Lumpur. Pejabat pun do. Satu di Jabatan Perdana Menteri, satu di Kementerian Kewangan. Isteri do. Itu yang masalah. Ikut cerita 8. Tapi yang sebenarnya satu sahaja. Kata dalam Urdu Hindi ni, jak payar kisisi hota hai aur dil ke lehrai ajal ke kaogi. Maknanya agak saya lah. Kalau tak pakai otak, ajal dah dekat nak sampai. Ni bab janggut ni. Ni Presiden dengar sikit. Dia janggut ni, dia sunnah. Sunnah Nabi. Sebab ada rahsia sikit di sebalik janggut ni. Sungguh. Kerana mula-mula jumpa Azizah di hospital. Kita semara di hospital. Jumpa mata bertentang mata. Lidah kelu tidak terkata. Hanya senyuman yang menggoda. Janggut segak menyeri rupa. Macam mana nak cukur je fikir tengok. Yang lain daripada itu memang saya sensor ceritanya. Tapi saya tahu Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad dengan Kak Siti Asmah pun ada cerita juga. Dia ingat kita tak tahu. Bila mula berjumpa di Universiti Singapura, kita tanya yang Siti Asmah terpegun sangat dengan Dr. Mahathir ni apa dia? Jawab dia, kening, hidung dan segmen. Tapi bila dalam tengok tu, orang tua haji tu ada sampai menangis. Dia kata apalah politik sampai macam ni. Apa nak jadi? Jadi saya pun sedih juga lah. Surat layang ni bukanlah baru. Banyak kali dah. Bertubi-tubi. Macam-macam jodoh lah dah. Tapi kali ini nampak lebih sangat. Sebab itulah saya buat laporan polis pada 15 Ogos. Saya terima kasih dah pertamanya kepada Azizah. Saya nampak sikit juga. Dia kata, you ni nak, you tahu kan, you dah politik tu macam tu kan? Dah sungguh. Keluarga, rakan-rakan yang bersimpati, berdoa dan sembahyang hajat dan sebagainya. Datuk Seri Presiden pun dia jumpa, sabar. Dan really was a great help. Kalau dia kata dia sabar lah, benda ni tahu. Saya pun dia kata banyak kali dia kenal termasuk yang bini Cina Singapura tu. Yang tu baru dia beritahu, bukan saya duk agak boleh jadi betul. Ya, melawak kat semua. Saya
Kak Asma, don't worry. This, I'm with you, don't worry. Kalau saya dengar apa-apa, saya beritahu. Tapi seperti mana kita tahu manusia bahasa hati terasa lah juga. Akar nibung meresap. Akar mati dalam perahu. Terbakar kampung, kelihatan asap. Terbakar hati, siapa tahu. Tahun lalu, kalau tak salah, 2 tahun yang lalu, saya cerita tentang burung botak ni. Burung yang botak kepala kerana diketuk oleh tuan dia. Kerana burung ni duduk dalam kedai, tumpah minyak wangi. Tuan dia marah, ketuk. Burung ni pandai bercakap. Kena ketuk, merajuk, tak mau bercakap lah. Jadi, dia duduk, dia diam. Satu hari, Tok Guru mari. Ahli falsafah saya kira. Kepala dia botak. Jadi burung tu baru dia rasa semangat balik. Dia kata, memanglah saya tunggu sekian lama. Kita ni rumahnya senasib. Tuan, berapa kali kena ketuk kepala? Orang yang duk buat fitnah, surat layang, kabar-kabar angin palsu ni, macam burung botak tu juga. Betul. Dia kerja tu, dia ingat kita kerja tu. Dia kalau kaki judi, dia ingat kita mesti kaki judi. Kalau dia kaki tu, dia pun ingat kita kaki lagu tu. Nah, ini yang problem kita ni. Tapi dah Datuk Seri saya kata sabarlah. Kalau tak sabar, tapi yang tu presiden kita betul lah. Dia tengok saya itu sikit, dia buat renung, dia pun buat sedih sama. Yang tu yang susah ni dia ni. Tapi berhentikanlah. Sudahlah. Sudah. Kita ada agenda, kita banyak. Ekonomi kita kena tangani dengan baik. Kewangan negara kita mesti kita kukuhkan. Politik kita mesti kuatkan. Ini yang patut kita kerjakan. Sudah. Jangan lagi dah. Gunakan dan turun darjat kita. Kita dijadikan oleh Allah SWT. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Darjat yang baik. Jangan kita hina diri kita. Asfala safilin. Sehina-hina makhluk dan kejadian. Jangan. Dari Bintan ke Tanjung Kandir, ramai pengembara bermain takau. Lagi berhadapan, mulutnya manis, dalam sembunyi menanam ranjau. Dan dalam heboh-heboh ini, Datuk Seri Presiden terpaksa buat beberapa kenyataan, termasuk menafikan saya dah letak jawatan Menteri Kewangan. Sebenarnya sepanjang 2 bulan ini, 8 kali dah saya letak jawatan. Kalau ikut ceritanya, jumpa aja letak jawatan. Minggu dengarnya, minggu tak jadi minggu ni, minggu depan. Tak jadi hari Selasa, hari Rabu. Paling akhir hari Rabu sudah dengarnya saya dah letak jawatan. Yang mana nak saya letak jawatan sangat pasal